Gelap tak saya? Gelap Okey lah. Gelap tak? Gelap. Okey. Okey lah tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, tujuan saya buat kelas hari ini adalah sebagai kelas tambahan atau kelas gantian lah untuk sebelum ni. Okey, seperti yang saya maklum bahawanya saya lambat sedikit lah memberi tugasan pada awak sebab kita perlukan penyelarasan sebenarnya practical works awak dengan mini project. So bila penyelarasan tu lambatlah saya kena bagi kat awak. Okey, tapi tak apa, kita cubalah buat sebaik mungkin untuk kita punya practical work. Okay, saya nak tanya lah awak, practical work dah sampai mana dah ni? Dah siap Puan? Ya, dah siap. Okay, siap tu faham ke tidak? Alhamdulillah Saya faham tahu. Puan. Sebab awak nak Siapa jawab. yang dah siap hari tu? Siapa yang dah siap tu? Siapa dah siap tu kan? Okay, sebab dia macam ni. Seperti yang saya maklum sebelum ni, awak ada soalan test. Kita akan buat test. Okay, Jumaat ni free tak? Jumaat? Tak free Puan, tak free. Awak ada test lain ke apa? Awak ada test lain? Tak Kenapa tahu Puan, senyap? tak tahu. Tak free lah tu Jumaat. Oh. Free ke? Pukul berapa Tuan? Pukul berapa? Okey, nak pagi ke petang ni Jumaat? Pagi Puan, Pagi, Puan, lepas pagi. Jumaat, Puan. Tengah hari. Tengah hari. Pagi, Puan, pagi. Pukul Lepas berapa Jumaat, nak ni Jumaat. nak buat test ni? Lepas Jumaat. Tujuh. Pukul 7 okey? 7. Lepas Jumaat, Puan. 10 Puan, 10, pukul 10. Lepas Jumaat lah. Tak nak. Puan tak risau Jumaat. Dah belum Jumaat lah. Beli tiket. Exam. Dah beli tiket. Pagi Puan, Puan. Saya nak balik. Mana boleh beli tiket lagi? Awak dah Balik final je kerja. ni. Tak ada masa nak balik-balik lagi ni. Oh no. Lepas Jumaat, Puan. Lepas Jumaat. Yang balik kosong lah. Itulah yang balik kosong. Lepas tu dia fail lah subjek ni. Awak ingat tak ambil test boleh lulus? Saya rasa pagi Puan. Awak ada Jumaat, test. Puan. 10 Puan, Jumaat. pukul 10. Pagi Puan, pagi. Pagi Saya Puan. rasa lepas Jumaat. Bagi masa untuk Jumaat, Puan. Kita buat pagi je Puan. Nak lepas Pagi solat. pukul 10. Pagi pukul 10 Puan, pukul 10. Okey, pagi pukul 10 dekat M2 Bikin 6. Sebab bila tadi bodoh budak Sembilan Puan. Sembilan Puan. Okey, pukul 10. Pukul pagi pukul 10 Jumaat pukul 10 kita ada test untuk awak punya ni. Puan, Awak punya. Ya, betul. Puan. Ha? Test berapa jam? Test tu 1 jam suku. Okey, test awak agak susah Betul, sebab Puan. awak kena buat coding. Test awak kena buat coding. Test ni banyak awak kena study. Nanti lepas saya terangkan yang ini, nanti hari Rabu, hari Khamis nanti kita buat revision sedikit and then Jumaat tu kita test. Awak kena study sikit lah untuk test awak ni. Sebab test ni berkenaan dengan coding. Sebab tu saya suruh awak buat coding sendiri dekat lab. Kena faham coding tu. Okay, kena faham function, kena faham array, kena faham. Baru awak boleh buat untuk test. Okay, sebab saya dah tengok soalannya agak struggle jugalah kalau you tak buat, kalau you just copy paste atau kalau awak mengharapkan orang, kalau diri sendirilah kan, diri sendiri kat dalam lab tu macam mana, kalau tu dia agak sukar untuk nak jawab exam nanti. Tapi kalau awak buat dekat lab tu tak ada masalah. Kalau awak buat, awak study, awak tengok, okay tak ada masalah. Okay? Dia bukan sebab yang ini programming ni dia adalah custom. Mesti saya cakap hari tu kan, dia custom, dia tak ada macam teori. Kena ABC, jawapan pun ABC, tak ada untuk teori ni. Jadi awak kena test awak adalah bertulis. Jadi awak kena write lah program tu. Kalau dia nak output macam ni, awak kena buatlah output dia. Awak kena buat program tu untuk output.
At least awak tahu structure of program tersebut. Dan markah dia adalah bawa 20 markah, 20% daripada awak punya keseluruhan lah. Okey, untuk malam ni saya nak terangkan awak sedikit untuk mini project. Okey, lab awak saya harapkan awak dah settle lah untuk lab 4, 5 dan 6. Okey, sekarang saya nak terangkan pasal mini project untuk malam ni supaya awak dah ada dah hari Rabu nanti. Awak adalah hari Rabu nanti masa dekat kelas tu awak dah boleh ada tajuk dan awak tengah running dah untuk projek. Hari Khamis awak kena buat pembentangan sedikit lah untuk awak punya projek ni. Okay, mini projek. Okay, saya bagi masa yang terhad ini, tapi jangan risau, saya bukan bagi tajuk yang susah-susah untuk awak buat. Cuma cukup untuk awak faham programming ni. Okay. Tak susah pun cukup awak faham guna programming ni. Okay, saya nak awak faham sebab saya akan tanya. Bukan awak nak guna AI, bukan saya tak tanda yang AI punya. Saya tanda student saya yang buat. Faham tak? Awak guna copy paste semua, lepas tu awak hantar kat saya, lepas tu muka lagaknya macam bagus. Bila saya tanya satu soalan tak boleh jawab, habislah awak. Okay, faham tak maksud saya? Faham tak? Saya tanda student saya buat, bukan AI yang buat. Student saya. Kalau itu adalah AI, awak hantar dekat saya tak tanda. Maksudnya tak ada markah lah kalau saya tak tanda. Faham tak? So awak kena pandai guna, awak nak guna AI, semua orang pun boleh guna AI, tak ada masalah. Tapi janganlah copy paste hantar awak tak tahu benda tu. Okay, janganlah expect saya tak tahu. Okay, sebab saya ni antara orang awak dengan saya dah lama, saya dululah pakai AI tu macam tu lah ceritanya. Yang AI pun saya buat. ChatGPT pun saya ada custom ChatGPT sendiri. Yang ni pun saya ada buat custom saya sendiri. Saya tak guna AI yang sedia ada macam awak tu. Jadi saya akan tahu kalau awak guna. Bukan saya je, pensyarah-pensyarah lain pun akan tahu awak kalau awak guna. So saya tak nak awak guna. Awak boleh guna AI tapi awak kena tak boleh copy and paste, dan saya nak awak kena tahu apa yang awak buat. Okay, saya nak bila awak dah tulis, awak dah hantar kat saya, setiap apa yang awak hantar tu awak tahu. Bukannya awak hantar bila saya tanya, lupalah ni buat apa ni buat apa, habislah awak. Okay, tugasan untuk mini project ini, saya akan buat secara individu pemarkahannya dan soalan-soalan saya pun kepada individu-individu. Okay, so kalau kelas satu kumpulan seorang dah buat tu, yang lain tumpang-tumpang tu jangan mendabik dada lah sebab saya akan bertanya. Sebab saya nak semua orang bekerja sama dalam buat mini project. Saya tak nak awak lepas kat seorang, kesian kat dia duk buat, lepas tu awak duduk masa bentang nanti, duduk kat belakang-belakang, senyap-senyap, okay, settle pembentangan, settle. Okay, dengan saya bukan begitu. Dengan saya setiap orang mesti saya bagi soalan. Saya akan tanya setiap orang. Soalan saya akan tanya setiap orang mesti jawab. Dan kalau jawapan itu tidak meragukan saya, okay, markah itu adalah markah individu. Okay? So saya nak you ambil part dalam pembangunan mini project ni. Sebab apa? Sebab mini project ini akan membantu awak jawab soalan test nanti. Dan saya sangat mengharapkan semua orang lulus dengan cemerlang. Okay, saya sangat mengharapkan semua orang lulus dengan cemerlang. Okay, saya yakin awak semua boleh lulus dengan cemerlang. Mulut banyak pun tapi kerja jalan. Setakat saya ngajar lah, alhamdulillah. Yang tu saya puji awak. Mulut banyak tapi kerja jalan. Bila saya tengok adalah beberapa, tak semua, ada beberapa tapi mostnya buat. Yang saya punya lah. Mostnya adalah buat. Tapi saya tahu ada beberapa yang tak buat. Tak ni, okay, duduk dalam lab tu tak buat, saya tahu. Okay, saya tahu dan saya tahu siapa yang buat dekat ni. Okay, tak ada masalah. Yang itu cuma saya nak cakap cara penilaian saya. So saya nak awak get ready lah untuk pembentangan tu nanti.
Okay, ini adalah soalan mini project yang ini dah letak pada 2 minggu lepas sebenarnya. Okay, mini project documentation awak adalah 20 markah, program implementation 80 markah, demonstration dan discussion adalah 25 lah. Okay, ini adalah general skill, awak akan demonstrate masa awak bentang nanti saya akan ambil nilai kat sini. Okay. Okay, program implementation 80 markah ini awak kena run program tersebut lah. Okay, run program tersebut. So, ini melibatkan CLO 1, CLO 2 dan CLO 3 awak. Okay, topiknya adalah selection structure, if else, looping, switch case dan sebagainya yang looping, function statement and array statement. Okay, semua ni sebenarnya saya dah ajar sebelum saya cuti hari tu, sebelum kita cuti raya hari tu, kita dah siap dah semua kita punya syllabus. Tinggal nak buat practical work je. Saya ada cakap kan, kita tinggal nak buat practical work sahaja, yang lain awak dah cover. Okay. Objektif dia, kita nak apply correct C syntax structure in writing organization modular code, use control structure, loop condition to drive logic flow, implement a function. Okay, ini adalah ni. Lepas tu learning outcome dia. Okay, kita tengok kepada question. Okay, instruction. Awak satu group 4 orang kan sekarang? Betul Puan. Okay, kekalkan grup yang asal lah. Tak payah tu buat grup baru, kekalkan grup yang asal. Practical work should be carried as C language. Mesti buat dalam C language. Duration, assessment awak tengok 3 jam je sebenarnya. Tapi saya bagi lama lagi. Dia punya ni using a mini project group. Okay, following commission naming lah. Okay, nanti rubrik, awak boleh tengok rubrik yang saya nilai. Okay, as a student of C programming, you are required to demonstrate your understanding of foundation programming concept by designing and building the complete C-based system. So awak kena buat satu C-based system. This mini project will assess your ability to plan and implement a simple but meaningful application using the C programming language. So saya untuk projek awak ni saya tak nak yang heavy, make us simple, tetapi awak kena ada 4 perkara di bawah ni. Okay, your task is to brainstorm an idea in real world system. So awak kena tengok sistem yang sedia ada di luar, yang mesti menyelesaikan masalah real world and document the system input, output, proses dan output. Selalu saya sebut kalau awak nak buat coding, mana satu input, mana satu proses and mana satu output dekat coding tu kan. So prosesnya adalah sama. Logic flow, mesti using procedure code, algorithm dan flowchart. So you kena ada procedure code, algorithm and flowchart. And design components such as function, array, control structure. After planning phase, you will implement your system in C and submit your source code as a part of this assessment. Okay, your propose must, must tau, incorporate will following topic. So maksudnya dalam awak punya coding tu, walaupun simple, dalam coding awak tu, awak mesti ada selection, if F, sama ada if F, if S, F ke apa. Satu pun cukup lah, selection. Lepas tu awak kena ada looping and awak kena ada function statement and array statement. Dalam tu awak kena, dalam satu coding, dalam sistem awak tu mesti ada semua benda ni. Okay. Achieve creativity to apply your programming skill and produce a C programming, showcase ability to think logical, structure code, modular and manage data effective. Okay. Choose your system, find yang awak interesting, tak kisahlah sistem apa, and then awak buat simple but complete lah. Complete semaksudnya semua ni ada. Okay, masukkan. Okay. Ini adalah step dia. Okay, awak baca dulu step dia. First task, project documentation. So macam mana nak buat project documentation? Generate
idea for C programming project and identify any title with suitable application in C programming. So ini adalah example dia. Yang ini tajuk projek dia BMI calculation. Simple kan? BMI calculation. Untuk calculate BMI. Tahu tak BMI tu apa? Tahu. Tahu kan? Itu je. Sistem dia nak buat calculation untuk BMI. So awak ambil sistem yang simple saja. Except weight, dia jadi awak kena tahulah nak apa. Sebenarnya dia akan terima weight dengan height, okay, tinggi dengan berat, lepas tu calculate BMI and determine help kategori. Lepas tu bila dia dah calculate, lepas tu dia tentukan kategori mana. Dia punya structure. Student grade calculation, accept multiple student mark and assignment. Ni contoh student grade calculation, accept multiple student mark and assign grade based on score. Ni contoh lah. Guess the number game. Okay, user guess a random number of system hint. Okay, word, count program. So awak nak kira count program tu, currently, converter, ATM simulation. Ni ATM, mesin ATM. Okay, so ini antara tajuk lah. Sebenarnya ini antara tajuk yang awak boleh buat lah. Awak boleh tak terikat daripada ni pun okay. Tak ada masalah. Awak boleh buat tajuk-tajuk lain. Ni antara example project idea. Okay. So brainstorm your project idea with outline. Okay, so bila awak dah dapat satu tajuk, awak tulislah tajuk ni, lepas tu objektifnya apa, lepas tu description apa. Cerita sedikit secara overall awak punya sistem tu apa. Okay, define the project requirement, input. The program must take input from the user. Apa input daripada user, proses macam mana dia proses, looping, okay. Program must process data using function, looping, selection segment and array data. So yang ini awak kena buatlah, ada 3 proses yang awak akan kena 4 proses yang akan lalui dan output. Okay. So bila dah siap nak awak tulis benda ni, okay, student should do one of the following before the project implementation. One of the following. Sama ada awak nak write algorithm, procedure code ataupun draw flowchart. Algorithm tu apa, procedure code tu apa, flowchart tu apa, saya dah terangkan sebelum ni. Okay. Mana yang awak rasa awak boleh nak buat, antara salah satu saja saya nak. Tak, bukan ketiga-tiga, saya nak salah satu saja. Complete your project documentation, report according Appendix 1. Your report should contain the following. So ini adalah dia punya report, awak kena hantar. Report awak 20 markah tadi kan, inilah dia. Ini project title and description, objective, project requirement, IPO table. Okay, IPO table, input, process, output to IPO. Input, process, output. Okay, design analysis. So awak nak buat mana? Satu ambil flowchart. Kalau awak nak buat flowchart, awak ambil satu flowchart lah. Okay. And then function design. Awak buat function untuk design semua. Reference. Lepas tu test source code dan test result lah. Okay, awak punya result. Okay. Itu task yang pertama. Okay, task yang pertama ini. Yang ini hari Rabu ni saya dah nak tengok dah. Okay, hari Rabu masa kat kelas saya nak tengok, sebab hari Rabu nanti awak nak buat coding dah. Okay, so task yang kedua, project implementation. Dah ada tadi project documentation. Okay, project implementation, you must implement the system describe your documentation using C programming language. So maksudnya awak dah kena buat coding lah. Okay, mini project assessment, saya akan nilai awak dekat sini. Okay, koreksi function, use loop and condition, modular design function, correct, use array, program output functionality, code readability. Ni saya tengok. Lepas tu project documentation. Alright, ini adalah dia punya rubrik. So saya akan tengok dekat sini lah untuk awak bagi rubrik dekat awak. Ini pun awak punya rubrik jugalah. Okay. Ini memang individu saya akan bagi. Saya akan tanya based on individu nantilah. Okay. Ini mini project report. Okay.
Dia provide objektif apa, awak nak apa dan sebagainya. Okay. Ni mini project report ni. Okay, mini project title. Provide a clear and concise title for your system. Short paragraph and state ni. Objective, state the objective of your system. Objective will determine for the scope, the project. Ini apa yang kena ada lah. IPO tadi, saya cerita tadi kan. Apa yang awak punya ada. Okay. Ini awak punya ni. Okay, hari Rabu nanti. Kelas nanti saya nak tengok you dah ada sistem apa yang nak buat, dah lengkap dah yang ini semua ni. Okay, dah lengkap dah semua ni. Ni semua ni. Nanti saya akan tanya go by group-group, saya akan tanya ni. Okay, ni untuk function semua ni saya dah lengkap. Okay, at least kalau saya nak touch up pun sikit-sikit dah. Bukan tak ada langsung, bukan tak ada ni. Maksudnya saya dah nampak awak punya projek ni. Okay, ini saya nak tunjuk dekat awak satu contoh lah. Nampak tak saya punya screen? Tak nampak Nampak, eh? Stop sharing. Saya okay, nampak tak ni? Nampak tak? Sampel mini project. Ke? Okay, nampak Nampak Okay, saya nak tunjuk dekat awak lah supaya awak kata macam mana function, macam mana tu nak tukar sekali kan. Okay, saya ambil contoh student result management system. Okay, saya nak dalam bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu. Awak memang kena semua bahasa Inggeris. Okay, sistem ini dibangunkan untuk, okay, awak kena description sikit lah. Sistem awak dibangunkan untuk apa? Jumlah pelajar memaparkan keputusan setiap pelajar. Sistem ini sesuai kerana mudah praktikal dan memenuhi keperluan topik selection dan ni. Okay. Tajuk projek, program C, kategori, okay, ni objektif. Ini problem statement, okay, ini input. Ini input proses, okay, IPO. Input dia apa? Okay, proses dia apa dan output dia apa? Dia dah senaraikan kat sini. Okay, system recommend dia nak function. The system must be able to accept system for the multiple students, store name and marks using the array. Ni contoh. Non-function recommend ini untuk function. Okay, ini non-function recommend, easy to use, simple. Okay, program concept. Okay, concept use. Okay, topik 3 ni awak nak guna selection statement. Okay. Use to determine grade. Okay, selection statement ni digunakan untuk determine, untuk kira markah A, B, C, D, E. Looping pula dikira untuk input data daripada multiple student. Looping ni banyak kali kita buat dekat lab. Looping ni banyak kali dekat lab, lepas tu ada yang dekat saya buat, saya ingat lagi dekat M2 bikin 6 kita duk buat tu kan. Okay, looping tu kan. So looping statement, display of student result. Okay, kita guna yang ini. Function, calculate total mark, calculate average, determine grade and display result. Yang ni guna function. Array pula untuk masukkan student number, student markah, total markah dan array markah. Ini kita guna array. So cukuplah selection. Dia boleh pilih selection statement untuk nak select determine. Lepas tu yang ini kita guna untuk looping untuk dapatkan data daripada multiple student. Contohnya masukkan okay, berapa orang student, contoh 5. So kita akan guna looping lah untuk 5 tu. Okay, contoh nak masuk 6, user masuk 6, jadi dia akan loop 6 lah. Okay, ingat lagi tak function looping tu? Okay, lepas tu calculate. Okay, propose sponsor input data to input data markah, calculate. Yang ni yang guna lah. Dia guna yang ni dia guna variable lah. Ni kalau guna algorithm, ni contoh algorithm yang dibuat. Okay, selection, the if-else statement used to get a grade. Okay, looping for, dia guna kat sini, looping. For loop used to input student data function. Okay, calculator. Ni, yang ini array. Okay, berapa array dia guna? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni contoh dia punya. Okay, contoh dia punya kat sini.
Okay, student management system. Okay, ini awak tengok ni function prototype. Ni function. Okay. Yang ini. Lepas tu ini apa ni? Array kan? Dia guna ni untuk array dia punya. Lepas tu integer apa? Nama masukkan karakter. Okay, dia punya markah kat sini. Enter student numbers. Okay, ni enter student number, masukkan student number. Bila masukkan student number, if okay, 700 student name maksimum berapa and then return to 1. Input each. Ini baru dia guna looping. Lepas tu masuk 5 student, lepas tu dia akan loop lah ikut student I ni. Yang masuk tadi. Lepas tu subject pun sama, dia akan looping. Lepas tu dia akan guna function ni. Function I, dia akan panggil function I untuk calculate. Ini pun sama, average untuk calculate. Lepas tu dia display the result. Okay. Function to calculator ni. Okay. Yang ini dia guna untuk function balik untuk calculator ni. Ni. So saya nak bila yang you dah buat ni, ini dia punya coding tu nanti. Okay. Ini dia punya coding. Yang ni pun saya dah buat dekat from my study. Okay. Saya run Okay. Masukkan 2 student. Saya enter 2 student. And then student 1 name ni. Student enter mark for subject 1 45. Okay. Subject 2. Subject 3. Abu. Ini contoh. Okay, the result. Ni, okay, total markah berapa, average berapa, grade berapa. Sama juga Abu, dia bagi markah grade berapa tu berapa. Itu je, simple. Tapi dia nak guna semua function yang ada. Okay, display result. Ni function, calculate mark. Okay, input data from each student. Input validation. Okay. Function. Okay. Lepas tu dia display array. Okay. Yang ini nanti coding ni tak ada. Tu sangat awak punya ni. Yang nak tahu awak kat mana awak nak letak. Yang penting yang hari Rabu saya tengok kat mana awak letak. Awak punya if F kat mana awak guna. Function kat mana ni, if F, ini for ni looping. Okay, ni integer, ni for pun looping, ni function, dia panggil balik. Ni float average, dia panggil balik ke atas sana tu. Yang dia punya function tu. So ini dia punya untuk punya mini project lah. So awak kena tahu, ini contoh, nanti saya bagi ke awak satu contoh ni. Sebagai rujukan awak macam mana awak nak buat. So sistem ni awak tak boleh buat lah, awak guna sistem lain. Antara sistem yang lain tu lah. Boleh, sistem saya ni dah ada, so awak kena guna sistem yang lain. So macam mana should be dia punya ni. Saya bagi satu coding ni, nanti you boleh tengok macam mana dia guna istilah function dan sebagainya. Saya nak you terangkan pun macam tu juga supaya you faham. Okay? Panjang lebar saya cerita ni, okey ke tidak? Macam pening lagi ya? Okay, Wan. Okay. Okay. Okay, Puan. Okay. Saya harap okey lah awak punya sistem tu nak running. Okay? InsyaAllah. So hari Rabu ni saya nak you dah buat brainstorm tu yang documentation. Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu bila dah dapat yang ini, tu nanti kalau you yang ini, insyaAllah awak boleh jawab lah awak punya test tu nanti. Test awak pun berkenaan dengan yang ini jugalah lebih kurang. InsyaAllah, Puan. InsyaAllah. Amin, Puan. Positif je budak kelas awak ni lah. Saya yang debar tengok. Semua okey. Okey kan tak ni? Saya tanya betul-betul ni. Okay, Puan. Okay, Puan. InsyaAllah. Boleh? Dia separuh-separuh. Dia separuh-separuh. Okey, saya dah terangkan, saya dah ada rekod. Nanti you boleh tengok balik recording saya ni.
Korang tu buat apa tu macam gitu tu? Dengar ke tidak? Semua on semua kamera saya nak tengok. Saya dah Tengok on. saya nak tengok. Oh lah. Saya dah mula belum Kita orang tengah dengar kan. on semua kamera. Saya nak tengok ni. Saya nak Ni saya tengah terbang ni. just view. Ada nak soalan ke? Sini masuk. Ada ni. Apa lagi? Mana tengok sikit. Siapa duduk atas Masih terapung. Nas. Ha? Siapa duduk atas motor? Masih terapung. Masuk Saya terapung. atas Siapa awal duduk pun. kat kedai kopi? Siapa duduk kat kedai kopi? Ada yang duduk kat kedai kopi? Ada yang duduk kat kedai kopi ke? 24 orang, awak 29. Oh, awak share. Okay. Ada kat kedai kopi tak? Tu strawberry apa benda lah Dennis tu. Strawberry. Macam-macam main-main tu lah. Dia atas katil Puan. Kata-kata lah. Semua ada tak ada yang dah ada kedai kopi Lepas kelas ni nak pergi kedai kopi pergilah, tak ada masalah. Sebelum kelas ni janganlah duduk kat kedai kopi. Ni kopi. Dengan kopi Puan, dengan kopi. Asrama tak ada keluar. Dia ni atas Siapa katil. yang tengah dating? Kau ada yang tengah dating? Oh. Ada. Acak. Jasmine. Nak tingkapkan Puan. Tak ada dating. Dating lepas ni lah dating. Okay, saya nak ambil video. Saya nak ambil gambar. Dia gambar. Ambil. Orang mana tuan? Okay. Senyum. Hello. 1, 2, 3. Senyum. Okay. Sekejap lagi saya masukkan dalam punya ni. Hey! Muka aku. Fi, awak muka siapa lah tu? Muka dia Puan. Ambil. Itu muka sebenar dia Puan. Kenapa ada muka kau, Fi? Kau ni. Malulah kat saya. Buat malu lah. Itulah. Okay. Tak apa, esok nanti dia tak boleh jawab saya buat muka tu. Saya buat ikon tu. Tak boleh jawab test, saya buat ikon. Saya buat muka tu. Boleh ikon tu. Dia masuk kelas saya pun dia buat ikon tu. Tak boleh jawab buat ikon tu juga saya bagi. Okay kelas, kalau tak ada apa-apa, itu saja penerangan saya untuk malam ni lah untuk awak. And then cuba buat dulu. Nak terangkan sebenarnya tak apalah awak buat dulu and then kita tengok hari Rabu ni nanti. Okay kelas? Baik, Puan. Okey, Puan. Ya, Puan. Okay. Saya stop sini dulu kelas untuk malam ni. Terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Salam, Puan. Okay. Puan. Alright. Saya Puan. Bye. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dah. Siapa masih dalam ni? Oi, Kimi, Poke. Mana sempat tu Rabu nak kena hantar. Ya, gila. Budak mana cakap buat pagi, buatlah petang tu. Orang tua bodoh cakap buat pagi, benak tu. Buatlah petang tu nak study tu. Benak hobi. Tahu lah, dia pandai tak apa lah. Dia banyak bunyi, dia cakap untuk tu. Kau pergi settle kat bilik dia. Aduh. Mana yang tambah background Aduh, mana di bawah lah ni. Orang tu dah keluar Dah keluar lah. Kau sial kau Ahmad. Baik, kau sial kau Ahmad. Baik, bukan Ahmad. Oi, player sebenar. Bawa salah sikit. Fuck you.